bukan adalah mencari redha Allah, mencari keampunan Allah, mencari rahmat Allah, dan yang paling utama sekali mencari ilmu Allah. Sesungguhnya hanya dengan ilmu Allah sahajalah kehidupan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu maka sudah pasti kehidupan kita berada di dalam kejahilan. Dan yang paling kita takuti melakukan sesuatu amalan tanpa ilmu, ianya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun mesti berilmu. Untuk mendapatkan ilmu maka perlu hadir majlis ilmu. Dan hukum menghadiri majlis ilmu adalah fardu ain. Apa makna fardu ain? Wajib setiap individu. Kalau tak ada apa uzur lah. Fardu ni ada dua. Satu fardu ain, iaitu wajib setiap individu yang tidak ada apa-apa uzur lah. Kalau dia ada uzur, tak apa. Tak payah datang pun tak apa. Contoh, nak ambil isteri balik daripada kerja. Ya, pergilah ambil tugas dia. Ataupun nak hantar anak tuition, pergilah hantar. Ini yang tak ada apa-apa urusan. Tidak ada apa-apa uzur dan dah tahu ada majlis ilmu, maka wajib datang. Satu lagi wajib juga iaitu fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu ni makna wajib. Cuma beza dia fardu ain setiap individu, adapun fardu kifayah bukan setiap. Ada beberapa orang nak datang, cukup. Yang lain tak payah datang pun tak apa. Contoh solat maghrib tadi. Hukum solat maghrib bagi mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Bila ada orang lain buat, yang lain tak payah. Betul? Itu tepat. Dah ada orang, 2-3 orang. Paling minimum 3 orang. Siapa dia? Imam, Tok Bilal, Tok Siak. Tapi masalahnya Tok Bilal, Tok Siak tak ada. Tok Bilal ada lah. Minimum mesti 3 orang lah. Ada ulama kata kalau 2 orang tak cukup ni. Sebab bila solat 2 orang, dia tak ada soft. Betul? Kalau solat berdua, katalah kita semayang dengan anak kita rapat dengan kita. Jadi soft tak ada. Jadi nak solat berjamaah ni mesti ada soft. Jadi soft ni wujud bila ada minimum 2 orang. 2 orang duduk dalam soft tu baru wujud. Kalau kita berdua, suruh anak belakang seorang kan. Seorang-seorang belakang tidak ada soft dan hukum dia makruh. Jadi sebab itu kalau berdua jangan biar anak di belakang rapat dengan ayah ni. Ya, itu hukum dia begitu. Jadi maknanya yang lain-lain tak payah datang pun tak apa. Tapi datanglah sembahyang berjamaah lebih baik. Nabi kata solatul jamaah afdalus solati fi solatul jamaah afdalus solat fi sab'i asyratin darajat. Maknanya sembahyang berjamaah tu lebih baik solatul jamaah afdalus solati fazi bi sab'in asyrin. Solat berjamaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Jadi eloklah datang. Tapi bukan wajib semua. Tetapi lepas solat maghrib tadi ada majlis ilmu. Majlis ilmu wajib. Jadi alhamdulillah untuk kali kedua lah saya datang kat sini. Dulu kali pertama ceramah Isra' wal Mi'raj. Yang kedua lah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, insya-Allah kita ada 2 siri ya. Ini siri yang pertama berkaitan dengan solat. Insya-Allah bulan depan siri yang kedua lah. Dia kuliah khas baik. Saya akan baca ni mungkin tak habis kot. Huraian ni panjang. Jadi mana yang sempat nanti tak habis sambung bulan depan. Jadi bila sambung nanti halayan ni tuan-tuan ingat bawa balik hilang, tinggal kat surau. Tetap kat surau. Esok nak ngaji esok bawa buka balik. Bawa balik confirm hilang. Sebulan, nak tunggu sebulan. Baik-baik tinggal sini, dah habis tinggal Baik, tahsin solat. Apa makna tahsin? Tahsin ni memperbetulkan, memperkemaskan.
memperbaiki. Itu maksud dia. Maknanya kita nak betulkan solat kita, nak perbaiki, nak sebenarnya kita nak sempurnakan solat, tahsin solat, ya. Dan kata-kata semua kita ni solat. Betul? Umur katalah yang umur 70, 60 tahun tentu dia dah solat. Kalau dia solat umur 10 tahun lah. Ketika umur 10 tahun baru dia solat. Maknanya kalau umur 70, 60 tahun dah solat. Yang umur 40 tahun, 30 tahun dah solat. Saya dah umur 60 tahun, baru pencen. 60 tahun, maknanya 50 tahun dah tentu solat. Cuma persoalan dia, solat kita ni macam mana? Adakah mengikut apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita ikut Nabi? Dalam pemerhatian saya, sebab saya banyak mengajar bab sembahyang ni. Dalam pemerhatian saya, Allah, ramai tak ikut. Bila tak ikut ni ada dua hukum. Sama ada makruh dan yang lebih parah lagi, yang paling kita takut, batal. Allah, batal rugi. Sebab tu kita kena belajar. Walaupun kita dah tahu, ini sebagai ulang kaji. Boleh? Ini saya akan baca. Banyak huraian dia dan saya buka soalan ni. Baik. Ada soalan ni ya, hadiah. Betul budak-budak ni ada. Adik-adik dengar elok Dengar nanti ustaz terangkan, ustaz tanya. Tahu? Ada kalau betul jawapan dapat hadiah. Jangan balik tak dapat hadiah. Baik. Yang pertama, solat adalah tiang agama. Baik. Nabi bersabda, saya tak tulis dia punya hadis dia. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Maksud dia apa? Solat adalah tiang agama. Barang siapa melakukan solat, solat tu maksud solat yang betul, dia telah menegakkan agama dia. Jadi rupanya solat yang betul itu menegakkan agama. Solat yang salah meruntuhkan agama dia. Ataupun tak solat, orang tak solat, dia meruntuhkan agama dia. Dan jika tidak melakukan solat ataupun solat dia salah, dia telah meruntuhkan agama dia. Hadis riwayat Muslim. Jadi solat ni buat elok kerana dia adalah tiang agama. Tiang agama Islam. Agama Islam tiangnya solat. Kalau tak solat memang dia bukan agama Islam. Dan dia terkeluar daripada Islam. Boleh? Kita tengok dalam surau ni. Surau At-Taqwa. Nama surau ni. Tengok ada tiang. 4 tiang. Bukan 4 je. Dalam dinding tu, bucu tu ada tiang. Bucu tu ada tiang. Bucu. Tiang ni kalau tak kuat lah, tak boleh ikat ni. Ciling tak boleh ikat. Ni lampu tak boleh ikat. Kipas tak boleh ikat. Kalau tiang dia goyang. Tapi tiang mesti kuat. Ini perumpamaan yang Nabi buat. Bila tiang dia kuat, boleh letak shilling, letak kipas, letak lampu. Atas ni ada kubah kan, letak kubah elok, takkan tumbang. Sebab tiang dia kuat. Jadi begitulah tiang agama Islam solat. Kalau solat dia kuat, betul, maka amalan-amalan lain juga turut betul. Macam ni lah tiang kuat. Okey, katalah shilling ni pahala sedekah. Boleh ikat. Atas shilling ni ada kubah. Katalah kubah pahala haji. Boleh letak? Boleh. Sebab tiang ni kuat. Dinding tu, katalah pahala baca Quran. Boleh tak letak dinding? Boleh. Sebab tiang dia kuat. Begitulah. Solat betul, amalan lain betul. Itu je. Solat dia banyak salah, amalan lain juga turut salah. Ini hadis Nabi. Jadi sebab tu kita buat terbaiklah. Baik, yang kedua. Solat adalah amalan pertama akan dihisab. Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu minal 'abdil yaumal qiyamah as-solat." Iaitu amalan yang pertama dihisab oleh seseorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Ingat ya? Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Solat dulu. Sebab tu solatnya jadi tumpuan. Sekiranya solatnya betul, wa idza saluhat saluha sairu amalihi. Yang tadilah. Kalau solat dia betul ataupun sah, maka amalan lain juga turut betul. Yang ni kita nak ambil pengajaran ni. Kalau solat betul, amalan lain pun betul. Dan jika solatnya rosak ataupun terbatal ataupun makruh,
Benda-benda makruh ni kalau boleh jangan buatlah tuan-tuan. Maka amalan lain juga turut rosak. Puasa rosak, haji rosak, baca Quran rosak. Kalau solat dia rosak. Jadi solat ni jadi keutamaan. Yang menentukan kita ke syurga ataupun ke neraka, walaupun Allah yang maha ihsan Allah nak masuk kita syurga neraka ni bukan kerana ibadat. Tapi ulama sebut, kalau solat dia betul, insya-Allah tempat dia dalam syurga. Sebab tiang dia elok. Kalau solat dia rosak, na'udzubillah. Boleh sebab tu tiang ni cukup penting. Kalau lah kata orang Perak, tiang ni rogih, tu rogih. Goyang, goyang. Roboh lah, tak lama tu. Kalau rogih, ni tak rogih. Konkrit bawah ni, ada konkrit. Kena bom pun tak pecah. Kalau bom yang kecil lah. Bom besar pecah. Kuat. Tiang. Jadi tiang ni solat kita buat betul-betul. Boleh? Tentu kalau ada soalan, terus mencelah. Boleh? Saya tak buka soalan. Buka kan tak dan. Pukul 10 habis. Orang kata Tuan Asmadi tadi. Pukul 12 habis. Banyak soalan buat sembahyang ni. Okey, saya teruskan. Ada keraguan? Syok. Okay. Terus tanya. Baik. Pergerakan makmum dalam solat. Yang ini sangat penting tuan-tuan. Yang pertama, makmum tidak boleh lakukan 3 perkara dalam solat berjamaah. Hukum ni solat jemaah sebab solat jemaah yang terbaik. Solat seorang-seorang tak apalah, tapi kuranglah pahala. Sebab seorang dapat 1 je pahala. Kalau berjemaah 27. Jadi terbaik 27. Jadi kena buat betul-betul sebab kita mengikut imam. Bila ikut imam banyak syarat-syarat dia. Kalau tak ikut sesiapa, seorang-seorang lantaklah. Tak kisah sebab tak ikut orang. Ini yang ikut orang. Jadi ada tiga perkara tak boleh buat sebagai makmum. Sembahyang berjemaah dia ada makmum dengan imam kan? Makmum tak boleh buat 3 perkara. A. Mendahului imam. Jangan potong imam. Siapa imam, siapa makmum, dia potong pula. Kalau budak-budak tak apalah. Budak-budaknya, dia orang baru belajar, dia orang potong imam. Tak apa, baru belajar. Yang ni bapak budak. Mak budak potong imam. Tak boleh. Kalau potong imam sekali, takbiratul ihram, imam baru angkat, kita Allahu Akbar, kita pegang dulu. Solat makmum terbatal. Batal. Sebab siapa yang imam, siapa makmum? Dia pula mendahului imam. Tak boleh. Yang ni jaranglah saya tengok. Budak-budak mungkin ada, tapi orang tua jarang. A ni tak apalah, mendahului imam ni saya tengok jarang. B ni ramai. B. Menyamai imam. Apa makna menyamai imam? Imam bergerak, makmum bergerak. Tak boleh. Tadi sembahyang maghrib tadi. Saya minta maaf lah sembahyang maghrib. Imam sudah bergerak, kita pun bergerak juga. Tak boleh. Hukum ni tak boleh. Dia ada hukum di situ. Dan hukum itu menyalahi hadis Nabi. Saya akan baca hadis Nabi. Nabi bersabda, "Idza kabbara imamu fakabbiru." Apabila imam telah bertakbir, baru kamu takbir. Perintah siapa? Perintah Nabi. Wajib ikut perintah Nabi. Baik. Apabila imam telah bertakbir. Apa makna telah bertakbir? Imam dah pegang tangan, dia dah sebut bar. Dia dah bar, dia dah sebut bar. Bukannya Allah tu dia belum bertakbir lagi. Dia sedang takbir. Allahu sedang takbir. Allahu akbar. Sikit lagi sedang takbir. Allahu akbar. Dia dah berbar, dia dah diam. Maknanya dia telah bertakbir. Itu maknanya idza kabbara imamu fakabbiru. Apabila imam telah bertakbir, baru kamu takbir. Maknanya bila imam dah sebut bar, imam dah pegang tangan. Baru kamu takbir. Jangan serentak dengan dia. Serentak dengan dia, batal. Dalam takbiratul ihram ni sangat tegas. Tak boleh, ulama sebut keempat mazhab. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Mengatakan kalau serentak dengan imam, imam angkat, kita angkat, solat makmum terbatal. Kenapa batal? Sebab imam belum masuk solat lagi. Imam masuk solat bila dia sebut bar. Baru dia masuk. Bila dah masuk, baru makmum ikut. Jangan dia angkat, kita angkat pula. Serentak. Tak boleh. Boleh? Jadi maknanya jangan menyamai imam. Okey, satu. Kemudian Nabi sebut lagi, wa idza raka'a farka'u. Apabila imam telah rokok, roka'ah tu rokok. Bahasa Arab, roka'ah ni
dia fi'il madhi. Tu fi'il madhi ni past tense. Past tense ni dah berlaku. Apabila imam telah rukuk, wa idza raka'a. Asalnya rukuk tapi raka'a ni sebutan past tense. Raka'a maknanya telah rukuk, farka'u. Baru kamu rukuk. Baik, kita tengok bila imam telah rukuk, bila imam dah diam, dia dah bongkok, dia dah sebut bar. Maknanya dia telah rukuk. Betul? Barulah farka'u, Nabi kata, barulah kamu rukuk. Jangan semasa dia Allah, kita pun Allah. Dah sama. Sebab imam belum telah rukuk, dia sedang. Sedang, makmum jangan bergerak. Nak bergerak bila imam tu dah diam. Contoh ingat dalam semayang ni, dia ada banyak formula lah. Macam matematik juga. Iaitu apabila imam bergerak, yang pertama, formula yang pertama, apabila imam sedang bergerak, makmum diam. Imam bergerak, makmum diam. Macam mana tahu? Kalau imam makmum depan, nampak imam bergerak. Muslimat, macam mana tahu imam bergerak? Muslimat dengar suara. Imam kata Allah. Bila imam sebut Allah tu, dia sedang bergerak. Bila imam berhenti, selepas dia sebut bar. Sepatutnya. Imam kena ada ilmu juga dengan imam cakap dia tak sekat supaya bikin. Sebut dulu bergerak kemudian, ada juga imam yang macam tu. Imam dulu mesti ada ilmu. Dia mesti sebut, mesti bergerak sebut. Dah habis sebut, diam. Macam tu lah. Angkat takbir kan? Allah. Bila angkat tangan sebut, keluar suara. Allahu Akbar. Ini yang betul. Jangan dulu kemudian. Ada imam macam ni. Dia angkat dulu. Allahu Akbar. Dia dah angkat, baru dia sebut. Ataupun dia sebut dulu. Allahu Akbar. Baru dia angkat. Ada tak imam je tu? Tempat ni tak ada lah, tempat lain. Ada, banyak. Tapi boleh kata semua tempat ada macam tu. Saya tengok semua, imam ni. Dia tak ikut tune dia. Dia cakap tak sempat bikin tak sempat cakap. Bila dia bergerak, sebutlah Allahu Akbar. Itu takbir. Rukuk. Allahu Akbar. Bila dah empat, dia diam. Itu pergerakan yang betul. Sebab imam ni kena betul pergerakan, baru makmum boleh ikut. Kalau tidak, dia akan berlaku sama. Contoh, imam yang salah, dia sebut dulu. Allahu Akbar. Baru dia angkat. Masa imam tu angkat, sama dengan muslimat. Betul? Sebab muslimat belajar nak angkat tangan lepas bar. Betul? Muslimat tak nampak imam. Tutup dengan tirai. Mana nampak? Dia dengar suara. Allahu Akbar. Oh, barah. Angkatlah, muslimat angkat. Betul lah. Angkat rupanya imam baru nak angkat. Dah sama. Siapa salah? Imam salah. Imam salah. Jadi jangan macam tu tuan-tuan. Jadi imam kena betul-betul dulu. Jadi jangan menyamai imam. Okey, itu hadis yang kedua. Bila imam telah rukuk, baru kamu rukuk. Ini perintah Nabi. Dan yang ketiga Nabi kata, wa idza sajada fasjudu. Bila imam telah sujud, baru kamu sujud. Sujud yang ramai orang sama dengan imam ni. Sujud ni maksudnya, apa makna sujud? Sujud 7 anggota imam dah ada di atas lantai. 7 tu. Anggota sujud ada 7 tuan-tuan. Apa dia? 2 jari kaki yang dilipat. Ingat jari kaki tuan-tuan mesti lipat, syarat sah. Lipat macam tu. Tak boleh pacak. Masa sujud tak boleh pacak. Kaki tu. Dia anggota sujud ada 7. Jadi mesti dilipat. Ini orang sihat. Kalau sakit go out tak apalah. Dia tak boleh lipat sakit kan? Tak apalah pacak. Sebab dia uzur. Yang sihat lipat. Dan bukan semua jari pun. Memang ada 5 jari. Jari ujung kaki tu pendek tak sampai apa sejadah. Pendek, tergantung. Tak apa, tak payah kena. Yang kena 2-3 jari cukup. Ada 2-3 jari kaki kanan sentuh, okey dah tu. Itu anggota sujud. Satu. Tu jari kaki kiri pula. Kaki kiri 2-3 jari yang boleh sentuh, dah 2 kan? 2 jari kaki. Ada 7. Kemudian 2 lutut. Masa sujud tu, 2 lutut dah berapa? 4. 2 tapak tangan. Dah berapa? 6. Dan 1 dahi. 7. Hidung sunat. Kalau boleh kena sejadah hidung, dapat pahala. Adik tengok hidung sunat hukum dia. Yang wajib 7 tadi. 2 jari kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 dahi. Hidung sunat. Kena sejadah tu, kalau kena lebih baik.
Jadi imam dah sujud. Allahu Akbar. 7 anggota sujud ada atas sejadah. Masa itu, barulah dah diam imam, baru makmum pula turun. Yang ini yang saya tengok banyak tak buat. Dahi baik. Dahi ni kena sikit apa, asalkan kena lah. Jangan banyak tak kena. Kalau pakai kepiah, sorban tutup kan, paruh, ini tak sah. Dia mesti terbuka dahi ni melebihi separuh. Mana kalau sorban yang tebal tu, kalau dia sujud, tak kena dahi dia. Sebab dia tebal kan. Jangan ambil yang tebal, yang nipis tu. Kepiah pun ke belakang sikit. Tak boleh ataupun yang sembahyang tak pakai kepiah, rambut dia terkeluar, tolak dengan jari. Tolak jari bersujud. Macam tu. Terbaik pakai kepiah lah. Senang pakai kepiah, dia tak payah pegang tangan. Sebab mesti lebih daripada separuh sentuh pada sejadah. Syarat sah tu. Kalau berlapik, Allah, tidak sah lah. Okey, untuk musliman, dia tak boleh tutup dengan pakaian ataupun telekung yang bergerak dengan badan dia. Katalah dia sujud ada telekung kan, dahi tak sah solat. Pastikan sujud tu telekung tu terbuka lah. Sujud. Dia yang bergerak dengan pakaian yang bergerak dengan badan je. Kalau kita letak tuala, letak sejadah, sujud atas tuala, sejadah, tak apa. Tuala tu tak bergerak. Ini yang bergerak. Orang lelaki, serban. Kalau ekor dia panjang, dia sujud atas ekor kan? Tak sah. Dia sujud atas ekor dia, dahi tutup dengan serban, ekor serban, tak sah. Sebab serban dia bergerak dengan badan dia. Ataupun tak baju dia besar, dia sujud atas baju dia, tak sah. Sebab baju dia bergerak dengan badan dia. Kalau tak bergerak, tak apa. Boleh? Jadi pastikan, nak ceritanya bila dah sujud, barulah makmum pula turun. Bila imam dah diam, Allahu Akbar. Yang ini ramai tadi. Kalau dia sujud atas kain, itu kain ikut dia. Tak apa. Kain itu bukan kain yang bergerak asalnya, dia ikut sebab dia melekat. Kita letak sapu tangan ni kan, sapu tangan tu nipil. Dahi kita basah. Itu kita angkat. Masa sujud angkat sapu tangan terikut juga, tak apa, letaklah bawah tu. Dia yang tak boleh tu sujud atas kain yang bergerak dengan badan kita. Asalnya tak bergerak sapu tangan tu, tapi sebab dia melekat, tak apa. Bagus solat. Jadi ingat tuan-tuan, kita ni banyaknya imam baru melutut. Tadi sembahyang. Imam baru nak melutut, belum lagi, dahi tak sampai lagi. Kita pun dah turun lah. Tak ikut hadis Nabi tadi. Sebab dia ada hukum tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bergerak sama dengan imam, sekali imam bergerak, kita bergerak, maka hukum dia hilang pahala jemaah. Pahala jemaah berapa darjat? Adik, berapa pahala solat jemaah? 27. Tak dapat. Masa dia bergerak sama dengan imam. Tapi dapat berapa? 1. Dapat 1 je. 1 ni biasa sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah pun 1 juga. Sembahyang seorang-seorang di rumah 1. Jadi kita nak 27, jangan sama dengan imam sekali. Jangan sama. Tunggu dulu. Sebab tu tuan-tuan nak bergerak dia, tuan-tuan ambil formula ni. Nak bergerak selepas bar imam. Bila imam kata Allah, belum, tunggu dulu. Imam sujud. Allahu, belum. Allahu belum. Kita belum sebut bar lagi. Allahu Akbar. Dah diam. Barulah kita Allahu Akbar. Bila imam dah diam, makmum bergerak. Boleh? Itulah sebutnya. Imam tak sama tu. Itu salah imam lah. Makmum dah betul dah. Lepas tu imam kena ada ilmu dulu. Pasal apa imam buat salah? Pasal apa? Masa kuliah imam tak ada. Banyak tempat saya pergi, dia tanya, mana imam? Mana balik ustaz? Makan nasi. Allah. Balik rumah. Makan nasi katanya. Imam kena dengar kuliah. Imam kita tak ada. Imam dia? Ada. Imam kena ada. Dia kena faham. Kalau tidak, tak boleh. Sama lah masa sujud. Saya tengok. Saya tunjuk dah sikit. Boleh? Panjang. Bila tuan-tuan sujud, sebab itu bila bergerak, dalam sembahyang ni ada ucapan bergerak. Masa berucap, bergerak. Bila dah habis bar, diam. Tak ada apa kan? Masa bergerak. Bila kita nak sujud daripada i'tidal kan? Sami Allahu liman hamidah. Bila dia sebut dah, tangan pun dah sampai bawah. Okey.
Okey, nak turun. Nak turun kita sebut Allah kan. Bila sebut Allah, bergeraklah. Allah bergerak. Sebab dia mesti serentak. Ucapan, sebutan dengan pergerakan. Mesti sama. Jangan tak sama. Jadi yang betulnya, bila turun, Allah. Turun, Allahu Akbar. Bila dia dah sebut bar, dahi pun dah sampai. Jangan ada dulu kemudian. Ini yang terbaik. Kalau tak sama, sembahyang sah dah. Sah, tapi makruh. Banyak yang orang buat yang tak sama tu makruh je. Dia sembahyang sah. Yang banyak yang tak sama tu macam ni. Tidak, Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu dia turun dia diam. Dia bergerak tapi tak keluar suara. Diam. Dia diam je, diam lagi, diam. Dah dekat nak sampai baru keluar suara. Allahu Akbar. Dia dah lama dah. Dah lama sujud baru dia sebut Allah. Ini korang baik. Sebab tak sama timing dia. Yang ni cakap tak supaya bikin tak supaya cakap. Tak boleh, kena sama. Hukum dia begitu. Kita nak buat yang terbaik. Dan ini yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan sahabat. Dalam riwayat, saya nak cerita cara Nabi semayang. Cerita dia. Ketika Nabi sujud, Allahu Akbar. Nabi kalau sehat, Nabi imam lah. Kecuali Nabi demam. Bila demam, Sayyidina Abu Bakar ambil alih lah. Itu pun Sayyidina Abu Bakar duduk depan, mengetuk-ketuk Sayyidina Abu Bakar. Dia takutkan Nabi. Ketuk-ketuk. Tapi bila Nabi tak datang, semayang di rumah, Sayyidina Abu Bakar lah imam. Bila Nabi sujud, Allahu Akbar. Dahi Nabi dah sampai. Sahabat, cerita dalam kitab tu, kami sahabat semua berdiri lagi. Tak turun. Nabi dah sujud dah. 7 anggota Nabi ada atas lantai. Sahabat berdiri lagi. Selepas Nabi sebut bar, Nabi dah diam, baru sahabat turun. Allahu Akbar. Satu riwayat. Riwayat yang kedua, ketika Nabi bangkit daripada sujud kedua, naik rakaat yang kedua. Nabi terus berdiri lah. Allahu Akbar. Terus naik rakaat kedua. Sahabat cerita, kami sahabat semua sujud lagi. Sujud tak angkat kepala. Nabi dah tegak dah. Yang ini kita tak ada. Kita jarang buat. Lepas Nabi tegak, Allahu Akbar. Nabi dah diam. Baru sahabat bangkit. Allahu Akbar. Jadi kesimpulan dia, saya sebut tadi, bila imam bergerak, makmum diam. Bila imam dah diam, baru makmum bergerak. Macam tu. Boleh? Itu kita betul sikit-sikit je. Sembahyang dah betul dah. Dia uzur kan. Panjang tak apa, asalkan dia boleh berdirilah, maksudnya sebutan tu kalau terputus tak apa. Sebab dia bukan rukun ya. Takbir ni tuan-tuan ada dua, satu takbiratul ihram, yang tu wajib. Bila takbiratul ihram? Mula-mula sembahyang. Salli fardhu maghribi salat rakaatin ma'mum alilatan. Allah, itu rukun tu. Rukun qauli. Rukun ada 3 kan? Qauli, ini jenis rukun. Qauli, qalbi, fi'li. Itu 3 jenis dia. Dan jumlah rukun ada 13. Dalam ni ada 13 rukun. Cuma semua 13. Tapi jenis dia ada 3. Jadi qauli dia kena sebut. Allahu Akbar, wajib. Itu satu. Yang kedua, Allahu Akbar juga, dia adalah takbir intiqalat. Nak sujud, nak naik kan. Allah, itu takbir intiqalat. Takbir intiqalat sunat. Jadi terbaik bangkit tu, kalau terputus, tak apa, teruskanlah. Terbaik sekali. Allahu Akbar. Jadi imam terbaik di kalangan yang sehat lah kalau boleh. Tapi masalah nak kata imam dah uzur, boleh nak imam, tak juga jadi imam. Kalau boleh yang uzur tak payahlah. Sebab dia lambat bergerak je kan. Lupa ke apa ke kan. Sebab tu kalau dia perlih takat 70 kan. Nak jadi imam tu bawah 70 tahun. Atas dia tak ambil lah. Sebab kan lupa, bergerak lambat. Itu je lah. Boleh Lagi? Tak apa, saya habiskan. Banyak soalan kan? Baik. Jadi A jangan mendahului, B menyamai. Ini paling banyak. Sama dengan imam tadi. Dan C pun banyak juga tertinggal daripada imam. Kita tak boleh tertinggal daripada imam, tuan-tuan. Mengikut imam hukumnya wajib. Ikut imam wajib. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Itu hadis dia.
Sesungguhnya imam itu dijadikan ikutan para makmum. Jangan menyalahi imam. Imam rokok. Tidak. Kadang-kadang imam dah rokok. Tidak lah kata. Tak ada rokok. Imam rokok, kita dah baca surah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Imam dah rokok. Patutnya jangan baca surah apa hukum dia? Baca surah sunat. Mengikut imam tu wajib. Patutnya bila imam dah rokok, jangan baca surah. Terus rokok. I'tidal. Imam kata, Sami Allahu liman hamidah. Kita rokok, kita baca tasbih. Betul? Tasbih dia, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita baca 3 kali kan? Hukum baca tasbih itu sunat. Imam dah bergerak, Sami Allahu liman hamidah. Kita sempat sekali, cukup. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Imam Sami Allahu liman hamidah. Terus bagi, Sami Allahu liman hamidah. Jangan baca lagi 2 kali. Sebab bila kita baca 2 kali, pertama, kita tak ikut imam. Tak ikut imam berdosa lah. Sebab wajib ikut imam. Wajib maksudnya apa? Apa makna wajib? Mesti buat. Betul? Kalau tak buat, berdosa. Berdosa. Jadi bila dia kata wajib ikut imam, kena ikut. Jangan baca yang sunat tu. Baca sunat berdosa. Satu. Yang kedua, bila dia baca yang sunat tu lama sangat, 3 kali, sebab imam dah bangkit, dia boleh tertinggal daripada imam. Betul? Tertinggal. Contoh, dia baca surah. Imam dah rokok. Allahu Akbar. Semayang zuhur lah katakan. Semayang zuhur. Zuhur masing-masing baca kan. Kita baca surah Fatihah, kita baca surah. Jadi imam dah rokok. Allahu Akbar. Dia dah baca surah lagi. Baca surah tu sunat. Baca pula surah panjang. Surah Al-Kahfi. Jenuh nak habis. Surah Al-Kahfi tu panjang. Dia tak peduli. Dia tak tahu. Baca juga. Imam dah Allahu Akbar. Dia tak peduli imam. Baca juga. Bila imam dah rokok, imam buat apa? I'tidal, Sami Allah. Dia nak baca lagi surah Al-Kahfi, baca. Bila imam i'tidal saja, dia belum lagi rokok, pasal baca surah tadi, maka dah tinggal 1 rukun. Bukan. Masbuk lain. Tertinggal ni maksudnya tengah semayang tu dia tertinggal. Masbuk tu memang dia datang lambat. Ya. Laju, okey. 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 Okey, bagus soalan tu. Saya suka. Bagus. Maknanya abang faham soalan. Dia faham apa benda yang dia pernah berlaku lah. Baik tuan-tuan, imam cepat 150 km sejam. Itu dia motor laju. 150. 105 lari. Imam yang laju, makmum jangan laju. Tak disuruh pun laju. Imam laju, lantak seorang-seorang dia laju. Kita buat macam biasa. Bila imam laju, makmum dapat hukum uzur. Boleh lambat. Maknanya boleh lambat. Boleh tertinggal daripada imam 5 rukun fi'li. Itu fiqh dia adil. Yang tak ada uzur, imam baca okey, makmum baca okey, tak boleh tinggal 2. Tinggal 2, batal solat. Kalau tertinggal 2 rukun fi'li daripada imam, batal solat kita. Sebab kita tak ada uzur, imam okey bacaan dia. Ini kalau imam laju, biarkan dia laju. Jangan imam laju, kita pun laju juga. Oi, seronok imam tu. Ya, aku laju, imam pun laju. Aku laju, makmum pun laju juga. Oi, seronok imam. Jadi imam yang laju ni kurang baik lah. Kalau boleh nasihat dulu. Imam, jangan laju imam. Bagi last warning imam. Kalau dia buat juga, jangan lantik dia imam. Jangan lantik. Sebab dia menyusahkan makmum. Betul? Dalam fiqh, imam tak boleh laju. Imam baca sederhana. Sederhana je. Jadi kalau dia laju tak apa. Apa dia? Lambat pun tak boleh. Sederhana. Bila lambat kan makmum itu, apa imam lambat sangat rokok ni? Allah. Lambat pula. Tak boleh. Yang terbaik sederhana. Sederhana. Kita ni jangan, dalam ibadat lah, ini cerita ibadat. Nabi tak suka orang tu buat beriu-riu sangat. Sampai dia dah dapat kesedaran, dapat hidayah. Oh, dia punya pula tiap malam semayang sujud sejadah. Tiap-tiap malam.
Tapi seminggu je. Lepas tu tak buat dah. Sembahyang tahajud kan, tahajud tak malam. Bagus bukan tak bagus, tapi tak kekal. Yang Nabi suka sedikit tapi kekal. Yang ni Nabi suka. Walaupun sikit. Buat satu je. Buat solat witir je. Tiap-tiap malam jangan tinggal solat witir. Nabi suka. Tahajud tak payah buat. Tasbih tak payah buat. Buat setahun sekali cukup lah. Semua 2 sekali pun tak apa. Itu Nabi suka. Sebab benda tu konsisten. Daripada buat banyak-banyak, sekerat je. Jadi maknanya kita jangan melebihilah. Nabi kata umat aku umat yang wasatiyah. Apa makna wasatiyah? Cikgu? Sederhana. Lebih-lebih sangat pun tak. Lebih kurang sangat pun tak. Lebih kurang pun tak boleh. Cincai je. Cincai tak boleh juga. Betul lah. Jangan lebih-lebih. Lebih-lebih kan kita akan diganggu oleh syaitan. Syaitan suka lah. Tu nak ulang-ulang. Nak buat terlampau sempurna. Syaitan masuk. Jadi soalan abang tadi, bila dia terlampau laju, kita jangan laju. Jadi imam tu kena kena dinasihat lah, jangan laju lah. Sebab bila dia laju, dia merugikan para makmum dia. Itu soalan pertama. Yang kedua tadi apa? Panjang lah. Boleh? Boleh itu. Masuk tu jadi pastikan imam ni segala-gala. Imam ni jangan terlampau lambat, jangan terlampau cepat. Yang saya tengok cepat. Dia cepat tu pada rakaat ke berapa? Saya banyak perhati imam laju ni pada selalunya rakaat yang ketiga. Bila naik tahiyat awal. Rakaat pertama dia tak laju. Sebab dia baca Fatihah. Bismillah. Mana dia laju? Bismillahirrahmanirrahim. Okeylah, dia tak laju. Rakaat kedua pun tak laju. Terus sembahyang zuhur lah. Sembahyang maghrib dengan isyak. Subuh. Tapi bila naik rakaat ketiga, lepas tahiyat awal, Allahu Akbar. Masing-masing baca. Betul? Imam pulun. Bismillahirrahmanirrahim. Dia terus baca Fatihah. Sepatutnya imam tadi dah bangkit rakaat ketiga, angkat tangan Allahu Akbar, naik rakaat ketiga, jangan baca Fatihah lagi. Sebab waktu itu makmum belum bangkit lagi. Makmum baru nak tolak tangan, baru nak tegak tulang belakang, baru nak menongkat, baru nak pegang. Tunggu dulu. Imam jangan baca. Imam bangkit Allahu Akbar, tunggu sekejap. Tunggu tu sebab makmum pun nak bergerak. Baru nak bangkit, Allah bangkit. Semua agak-agak bila semua dah berdiri, semua dah rasa makmum semua dah berdiri dah. Barulah imam tu baca Fatihah, baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila imam baca perlahan, makmum pun sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sama speed dia. Bila imam waladhdallin, makmum pun waladhdallin. Dia memang rukuk. Allahu Akbar, makmum pun rukuk. Allah. Tak adalah tertinggal. Ini imam tak tunggu. Naik lewat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia dah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum baru nak tegak. Makmum baru nak pegang tangan. Imam dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa rukuk dulu? Imam lah. Makmum baru lah. Bismillah. Makmum baru nak baca bismillah. Imam dah waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Tak tunggu pula. Makmum kata, imamnya lajunya. Aku baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam dah rukuk. Laju. Jadi jangan lajulah sebab dia kena raikan makmum-makmum. Tunggu makmum dia. Ni tak habis, tak baca lagi ni. Tak baca satu rukun lagi. Kat 9. Baik. Saya baca Baik, seterusnya perkara yang kedua. Ini saya dah sebut tadi dah. Perkara kedua, bila imam bergerak, makmum diam. Boleh Imam bergerak, makmum diam. Muslimat dia dengar suara Allah, imam bergerak tu. Sami Allah, imam bergerak tu. Bila i'tidal, bila muslimat nak bergerak? Selepas dah. Sami Allahu liman hamidah. Lepas dah tu dia diam. Baru muslimat bangkit. Boleh? Jangan masa sami tu kita bangkit juga. Dah sama. Tak boleh sama dengan imam Tak sama dengan imam. B. Bila imam diam, barulah makmum bergerak. Boleh? Imam dah diam, baru bergerak. Dia dah cukup sempurna rukun dia, baru kita pula ikut. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bila makmum bergerak serentak dengan imam sekali, ni hukum dah saya dah sebut tadi, maka hilang pahala jamaah 27 darjat tidak dapat. Ini saya tulis ni sebab tuan lupa. Saya sebut tuan ingat, tapi kalau tak ditulis, lupalah. Tengok ni tahulah. Boleh itu yang ketiga. Yang keempat, bila makmum bergerak serentak imam lebih 2 kali. 2 kali ke atas lah. Maka solat menjadi batal.
Kenapa batal? Sebab menyalahi hadis Nabi. Tuan-tuan ingat hari Nabi ni panduan kita. Ulama buat hukum. Ikut ada Nabi, insya-Allah sah. Tak ikut ada Nabi, ada dua keadaan. Macam mana keadaan? Tengok keadaan lah. Kalau gerak sekali, hilang kepala jemaah. Dua kali, batal. Batal solat. Jadi nak batal solat ni, bukannya keluar angin je. Memang keluar angin batal, terkentut terkentut batal sembahyang. Terkentut batal tak sembahyang, adik? Batal kan? Keluar angin. Banyak yang tak keluar angin, tetap batal juga. Contoh, tak ada tamak ninah. Tamak ninah ni syarat sah, tuan-tuan. Tamak ninah ni bukan rukun, syarat sah solat. Syarat sah ni banyak. Tamak ninah, beruduk. Dia sembahyang, elok pakai jubah, serban apa semua, sembahyang Allahu Akbar. Salam, sunang keluar, Allah lupa ambil uduk. Macam mana solat ni? Sah ke batal? Batal. Walaupun pakai jubah, serban, tak ambil uduk. Ataupun Allahu Akbar, sembahyang dah habis salam-salam, Allah silap kiblat. Dah ada kiblat kat situ, dia ngadak kat situ. Tak sah, ulang balik. Jadi maknanya banyak benda-benda yang tak keluar angin, solat terbatal. Tamak ninah ni saya nak sebut, tamak ninah ni banyak yang saya tengok yang tak ikut. Tamak ninah tuan-tuan, dalam setiap rakaat ada 5 tempat, mesti diam. Apa makna tamak ninah? Mendiamkan anggota badan, bukan berhenti. Mendiamkan anggota badan sekadar subhanallah. Pendek ya, subhanallah, diam. Bukan nak sebut subhanallah, sekadar dia. Ataupun tik, diam, tik, diam. Bila nak gerak lagi, tak apalah. Masa diam sekejap. Dia, orang panggil tamak ni masa bertenang. Bila kita rokok, Allahu Akbar, tenang sekejap, diam sekejap. Itu baru baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sebab dia wajib. Kalau tak ada tamak ninah, tak sah. Okey. Setiap rakaat ada 5 tempat. Tuan-tuan ingat. Okey. Tempat dia mula masa rokok. Rokok diam. Allahu Akbar. Diam sekejap. Subhanallah. Pendek Ataupun tik diam. Lepas tu nak goyang sikit, tak apalah. Yang penting, diam dulu. Tamak ninah. 1. Azan. Dah masuk waktu Azan dah masuk waktu? Tak apa. Okey, dia suruh tak apa. Saya, tuan-tuan, saya sebut cikgu ni. Dia suka rakam-rakam ni. Banyak tempat saya ngajar yang bulanan lah. Terbaiknya azan, tapi tak apalah. Ni saya bukan ngajar bulanan ni. Sekali-sekala kan. Sebab sunnah sebenarnya, tapi tak apa. Dah lebih lah, dah lebih 3 minit. Dia nak azan tadi masuk waktu tadi. Masuk waktu tadi, kalau dah pukul 9, tak payah azan lah. 9 dah lama masuk. Tak apa Jadi, apa tu, apa tadi? Sebut apa tadi? Lupa dah. Apa dia? Tamak ninah. Okey, ada 5 tempat kan? 5 tempat setiap rakaat. Ada dia dengar ni? Nanti ada soalan. Setiap rakaat ada 5 tempat. Rokok 1, diam. Tamak ninah. I'tidal 1. I'tidal yang saya tengok banyak yang tak ada. Okey, tak apa. Diam sekejap. Lepas i'tidal, sujud pertama. Dah? 3 Setiap rakaat ada 5 Sujud pertama 3. Lepas sujud pertama apa? Duduk antara sujud, tamak ninah 4. Lepas tu, sujud kedua 5. Setiap rakaat. Jadi kalau subuh berapa rakaat? 2. 2 darab 5, 10 tempat. Mesti diam. Tak diam, batal. Okey, maghrib berapa rakaat? 3. 3 darab 5, 15 tempat. Sebab setiap rakaat ada 5 tempat. Kalau 3 rakaat, 3 darab 5, 15 tempat lah. Pasal apa? Banyak. Dia ulang balik. Rakaat kedua ulang balik. Rakaat ketiga ulang balik. Solat Isyak, 4 rakaat, berapa tempat? Matematik ni. Isyak berapa rakaat? 4. 4 darab 5? 20 tempat. Kurang 1, batal solat. Pasal apa dia banyak 20? Dia ulang. 1 rakaat, 5 tempat. 4 rakaat, 20. Dia ulang balik. Rakaat kedua ulang, rakaat ketiga ulang, rakaat keempat ulang. Boleh? Jadi saya sebut dah. Saya nak tunjuk yang ni. Masa i'tidal ni ramai tak ada apa? Tamak ninah. I'tidal. Tamak ninah diam diam sekadar subhanallah. Diam anggota badan. Bila dia i'tidal, okey. Makin bila rukuk Sami Allahu liman hamidah. Tangan dia goyang. Itu terus sujud. Jadi masa tamak ninah tak ada masa tamak ninah tak ada tamak ninah. Masa i'tidal tak ada tamak ninah. Masa dia i'tidal tu tangan goyang. Tengok saya lagi
Sami Allah liman hamidah rabbana walakal. Terus Allahu akbar sujud. Jadi masa dia i'tidal tadi ada tak tamak-ninah? Wayun. Tak ada. Batal tamak-ninah. Bila batal tamak-ninah, batal solat. Jadi diamlah tangan tu, jangan goyang. Yang betulnya Sami Allahu liman hamidah. Diam. Rabbana walakal. Diam. Itu tamak-ninah tu. Betul baru sujud pula. Sujud pun diam sekejap. Bukanlah dia lama-lama, sekejap je. Subhanallah. Itu tempoh dia. Lepas tu nak gerak tak apalah. Yang masalahnya tak ada diam langsung. Gerak. Rokok Allah. Sujud je tu masa rokok. Tak ada subhanallah rabbil azim. Gerak je. Tu tak main tidak. Batal. Batal lah rokok dia. Sebab dia tak diam. Syafi'i batal. Yang dalam 4 mazhab tu, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki je. Tamak-ninah tu sunat. Mazhab Maliki, tamak-ninah tu sunat je. Lagi 3 mazhab, termasuk Syafi'i, tamak-ninah tu wajib. Wajib mesti buat. Tak buat, tak sah. Tapi Hanbali, Maliki sunat. Sebab itu, Maliki ni selalunya India Muslim. Tuan pergi semayang kat masjid India Muslim tu, kalau dia duduk antara 2 sujud tu, macam spring. Tahu spring? Allahu Akbar, rukuk sujud. Allahu Akbar, sujud. Duduk ada sujud. Allahu Akbar. Dia tak duduk, dia tak diam. Masa i'tidal tu tak ada. Masa duduk antara 2 sujud. Dia sujud. Allahu Akbar. Lepas tu dia nak duduk ada sujud. Allahu Akbar. Dia tak diam masa duduk antara 2 sujud. Tak apalah, mazhab dia sunat je. Syafi'i wajib kena diam. Kalau kita di situ, bila berjamaah dengan dia, kita je buat. Dia dalam tak dia lah. Tak apa. Maknanya kita meraihkan mazhab dia lah. Terbaiknya sembahyang ikut mazhab Syafi'i juga. Terbaik. Kalau kita terpaksa sembahyang masjid India, tak apalah. Tapi tetap kita buat Syafi'i. Dia tak buat dan tak dia lah. Meraihkan. Tak pula disuruh. Oh, kamu Maliki, aku tak nak sembahyang tempat kamu. Tak boleh. Itu dah jadi bergaduh pula. Syafi'i tak ada boleh, dalam mazhab-mazhab tak boleh bergaduh-gaduh. Kita tengok hari ni kan, ya Allah. Kita tengok dalam YouTube, bergaduh-gaduh. Aku betul, kamu salah. Macam-macam fahaman dalam YouTube kan, berdebat dalam kamu salah ni. Sebab ada pengikut dia, viewer dia ramai, followers dia ramai. Beratus ribu, juta pun dia pengikut. Dia rasa dia betul lah. Tak Ulama-ulama dulu, 4 mazhab, saling meraihkan. Mazhab Maliki, dia tak ada kunut. Yang ada kunut mazhab kita kan, Syafi'i. Maliki tu siapa? Imam Malik tu mazhab Maliki lah. Imam Malik tu mazhab pelopor mazhab Maliki. Dia adalah guru kepada Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Guru kepada Imam Hanbali, Imam Syafi'i. Imam Hanbali tu anak murid Imam Syafi'i. Syafi'i pula anak murid Imam Maliki. Semua anak-anak dengan tok guru dengan anak buah. Dia tak bergaduh. Kalaulah Syafi'i jadi imam di tempat dia, Syafi'i jadi imam. Jadi Syafi'i akan duduklah. Jadi maknanya Maliki hormat, diam ikut je. Tak ada pula dia sujud, tunggu ikut. Kalau Imam Malik pula jadi imam sembahyang subuh, maknanya masa i'tidal tu macam sekarang di Mekah dengan Madinah. Di Mekah Madinah bukan mazhab Syafi'i. Mekah dengan Madinah tu banyaknya Maliki ataupun Hanbali. Dia tak ada kunut. Tapi masa i'tidal tu, dia i'tidal lama sikit. Pasal apa lama? Nak bagi peluang-peluang mazhab Syafi'i baca kunut. Nampak dia ra'i. Tak ada pula, aku Maliki tak ada ra'i, aku cepat je. Sami Allah, alhamdulillah, laju pula. Tak, dia tak laju. Dia tunggu sebentar, nak beri peluang makmum-makmum yang mazhab Syafi'i nak baca kunut. Cuma baca kunut yang pendek lah. Dalam mazhab Syafi'i ada kunut pendek. Apa bunyi bacaan dia? Kunut pendek. Kalau panjang, kunut. Bukan. Yang panjang tu yang biasalah. Allahumma hadina fi man hadait wa afina. Itu yang panjang lah. Yang pendek dia, tuan-tuan hafal. Allahumma ghafirli ya ghafur. Itu tertulis dalam kitab Imam Syafi'i. Boleh ikut? Allahumma ghafirli ya ghafur. Cukup. Maknanya apa? Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya ghafur, wahai Tuhan yang pengampun.
Cukup dapat pahala sunnah membaca kunut. Ya. 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 Boleh lah. Boleh. Dia dalam sunnah dia tuan-tuan. Ini disebut dalam kitab. Nabi kalau berdoa, mesti sahabat amin kan. Amin. Nabi berdoa, tak kira lah dalam kunut ke, dalam doa biasa ke. Adab dia angkat tangan dan sebut amin. Cuma bila hari Jumaat, ini hari Jumaat hari Jumaat ada ulama kata tak payah baca kan. Sebab dia kata apa tu, yang tak payah dan tak perlu baca tu ada hadis yang menyebut yang tak perlu baca khatib je. Khatib yang tak perlu angkat tangan. Makmum digalakkan. Tuan kenal Profesor Dr. Zulkifli Al-Bakri. Bekas mufti wilayah kan dulu. Dia sebut elok baca. Ustaz Azhar Idrus, tuan-tuan boleh Google dalam internet, Google. Hukum mengangkat tangan ketika hari Jumaat, doa. Sunat. Kalau saya tengok banyak orang tak angkat. Sebab ada ustaz kata tak boleh angkat. Tak boleh amin. Benda-benda amin angkat tu benda bukan benda lara. Boleh angkat. Kalau tak angkat macam kita tak endah. Orang kata Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma alaka bil yahudi wan nasara wa man wallahum. Katalah Tok Khatib baca tu. Kita buat tak tahu. Duduk. Tunduk buat tak tahu. Tidur ke. Allah ruginya. Padahal itu doa untuk umat Islam patutnya. Amin. Tapi jangan kuat lah. Kuat tak boleh lah. Kuat ganggu orang lain. Tanya amin. Amin. Gitu. Barulah nampak kesungguhan kita. Khatib baca. Khatib jangan angkat. Khatib memang ada hadis melarang angkat tangan. Dia kata kalau kamu angkat tangan kamu akan diburuk. Macam itulah maksud hadis tu. Itu yang tak boleh. Makmum boleh. Sebab adab berdoa tadi. Faham Doa ni kalau doa angkat tangan. Cuma Jumaat jangan kuat. Perlahan. Amin. Amin. Dah. Yang angkat. Jadi disunatkan. Kau tak angkat pun tak apa. Sebab dia kan wajib. Tapi terbaik angkatlah. Adab. Bila berdoa angkat tangan sebut amin. Amin maksudnya apa? Amin. Perkenankan doa kami. Kalau tak sebut, macam mana Allah nak berkenan? Angkat tangan pun tak ada. Tok Khatib baca doa kan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, kau selamatkanlah muslimin dan muslimat. Kita diam. Hari Jumaat, diam je. Allah kata, amin. Ya Allah, terima doa kami. Macam tu. Cerita pula Palestin. Allahumma inna naj'alka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Diam kita. Tak angkat tangan. Allah. Hilanglah keberkatan tu. Macam tak sudi doa tu kan. Bila baca. Boleh bang Lagi? Sujud sejadah tak ada. Dia sujud sejadah tu maknanya dia hanya diam sajalah. Diam kerana membaca tu. Tak ada. Dia tamakninah ni dalam solat fardu je. Sama juga tak ada duduk duduk istirahat. Istirahah. Tuan-tuan tahu tak istirahah tu? Istirahah ni sunnah Kita bawa kitab tu, ada kitab tu. Istirahah tu macam ni. Bila tuan-tuan bangkit daripada sujud pertama tuan-tuan nak naik berdiri kan. Tuan-tuan jangan terus berdiri, duduk sebentar. Duduk tu dipanggil duduk istirahah. Itu cakap Arab, cakap Melayunya istirahat. Rehat dulu. Daripada sujud kan, dia nak bangkit. Rakaat kedua, bangkit. Bila dia bangkit, duduk je. Allah. Duduk dulu. Duduk ni dia panggil duduk istirahah. Duduk tu, baru letak tangan, baru tolak. Baru berdiri. Ini sunnah. Duduk tu. Dan menolak tangan tu, sunnah. Jangan terus angkat punggung. Angkat punggung makruh. Macam mana? Macam ni. Bangkit dari sujud, terus angkat punggung. Allah. Terus berdiri kan? Makruh. Makruh Sebab tak apalah makruh, solat sah. Tapi kualiti solat turun lah. Kita kalau boleh, kualiti solat kita makin lama makin baik. Kalau buat yang sunnah tu yang menaikkan kualiti sembahyang. Itu cerita yang sihat. Kalau uzur tak apa, uzur buatlah cara apa pun, dia uzur. Saya tak cerita yang uzur ni sebab uzur ni, dia boleh buat cara apa pun boleh. Ini yang sihat ni dia tak buat. Rugi lah. Rugi. Boleh?
Ya. Tak perlu, terus berdiri. Nak duduk pun boleh. Tak dituntut. Tak dituntut suruh duduk pun. Terus kat panggung. Sebab tu sujud sejadah, kalau sujud biasa, tak habis lagi. Ni, ada yang tak habis ni, confirm tak habis. Tak baca pun. Satu rukun tak baca. Bila apa dia, sujud sejadah, sujud biasa, dia tertib dia. Sujud biasa, sujud dalam sembahyang, sujud rukun lah. Sami'allahu liman hamidah. Bila nak turun sujud, tertib dia, turun lutut, turun tapak tangan dan dahi. Itu sunnah dia. Ini sihat orang sihat. Okey, contoh. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sujud, turun lutut dulu. Allah. Lepas dua lutut, dua tapak tangan dan satu dahi lah. Macam tu. Ini yang sihat, buat macam tu lah. Sunnah. Yang tak sunnah macam ni. Sebab saya kena tunjuk, sebab tuan-tuan mungkin buat cara ni. Lepas ni jangan ulang lah yang salah. Sami'allahu liman hamidah. Dia sujud. Allahu Akbar. Dia turun tangan dulu. Dia terjun tu, terjun. Terjun. Kalau uzur tak apa. Banyak orang terjun, dia sakit lutut. Tak apa, turun tangan dulu. Ini sehat pun terjun juga. Makruh. Naik boleh, naik penumbuk boleh. Tapi masa sujud tak boleh penumbuk. Sujud ada 7 anggota kan? Tak boleh macam ni. Saya tunjuk yang salah kan? Dia nak sujud daripada i'tidal lah. Sami'allahu liman sujud. Turun ni dia buat macam tu. Macam tu. Tumbuk. Macam ni batal. Batal solat. Pasal apa batal? Dalam kitab sebut bukannya penumbuk, tapak tangan. 2 jari kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan dan 1 dahi. 7. Dia tak sebut 2 penumbuk. Tapi penumbuk kalau nak bangkit boleh. Ada orang badan berat kan, dia nak bangkit tolak macam tu, tumbuk macam ni kan. Bolehlah bangkit. Tumbuk ke? Tapi sujud jangan buat macam ni, jangan ujung jari kaki, jari tangan ataupun terlangkup. Masa sujud terlangkup. Tak boleh sebab dia tak kena, tapak tangan tak kena. Dia macam tu kan? Batal. Hukum ni macam tu. Sebab semayang ni panjang tu dah pukul 9 dah. Habis lagi. Boleh Okey, saya baca akhir sekali. 3 hadis tentang pentingnya solat. Saya tak masuk lagi rukun ni. Bulan depan lah. Pertama, imam adalah ikutan para makmum. Okey, ini saya sebut tadi. Imam tu ikutan para makmum. Jika dia telah takbir, hendaklah kamu bertakbir. Maknanya imam buat dulu takbir. Jika ia telah rokok, ini hadis tadilah. Hendaklah kamu rokok. Bila imam telah rokok, baru kita rokok. Jangan masa dia turun, kita pun turun. Tak boleh. Ada hukum. Dan jika dia telah sujud, maka hendaklah kamu sujud. Telah sujud tu, imam dah diam, 7 anggota, baru kita pula turun. Jangan imam Allah, kita pun Allah juga. Sebab imam sedang bergerak. Nak bergerak bila imam tu diam. Boleh? Ini betulkan sikit-sikit je. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Janganlah kamu mendahului aku dalam rukuk, sujud, berdiri dan salam kerana aku dapat melihat kalian dari depan dan belakangku. Ini mukjizat Nabi. Nabi bila solat, Nabi akan nampak pandangan depan, nampak pandangan di belakang. Nampak? Kenapa Allah beri mukjizat Nabi boleh nampak belakang? Sebab di belakang Nabi itu sahabat. Betul? Nabi nak didik sahabat solat. Kalaulah Nabi, sebab banyak riwayat Nabi jadi imam. Macam mana Nabi nak tahu salah sahabat? Nabi tak nampak. Pernah berlaku dalam satu kisah, ketika Sayyidina Umar, dia nak masuk semayang. Nabi sedang semayang, sahabat lain sedang semayang. Sayyidina Umar lambat. Dia masuk, kaki Sayyidina Umar tu tak rapat dengan kaki sahabat-sahabat yang lain. Renggang. Nabi kat depan. Tak boleh semayang. Semayang tu dah habis salam. Lalu Nabi panggil, wahai Umar. Nabi sebut nama Umar. Tadi masa semayang tadi, aku tengok kaki kamu tak rapat dengan kawan-kawan yang lain. Sahabat-sahabat yang lain. Terkejut Sayyidina Umar. Bila Nabi tengok? Rupanya Nabi nampak di belakang. Ni hadis ni. Kerana aku dapat melihat kalian dari depan dan belakangku. Hadis riwayat Muslim. Nabi ada mukjizat. Kenapa Allah beri? Sebab nak didik sahabat solat yang betul. Kau tak nampak, Nabi tak tahu salah sahabat. Yang mendidik sahabat solat siapa? Nabi kita, Nabi SAW. Yang mendidik Nabi solat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mendidik Nabi solat. Yang mendidik kita solat siapa? Tak tahu.
Ikut-ikut je. Kita banyak ikut-ikut. Itu yang masalah tu, itu tak ikut. Sebab tu kita banyak tak ikut cara Nabi lah, tuan-tuan. Nabi, kualiti sembahyang Nabi disebut dalam hadis 100% tepat. Sebab yang mendidik Nabi, malaikat Jibril. Sahabat pula. Siapa didik sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kualiti dia 99%. 99% ni macam 1% jugalah. 1% je. Itu kualiti solat sahabat. Kita ni berapa peratus? Tanya Tuan Asmadi. Asmadi tahu dah depan dia. Berapa kualiti sembahyang kita? Berapa peratus? Kualiti sembahyang umat akhir zaman. Kita ni umat akhir zaman. Berapa peratus nak bagi? Nabi 100%. Sahabat 99%. Kita 70 tak ada. 80 tak ada. 90 tak ada. Apa tadi? 50 mungkin. Saya bagi 50 lah. 50 tu kalau budak periksa cukup-cukup makan je. Kalau 40% fail. Tahu fail? Merah dia bukan. Tak lulus. Kalau 40% tak lulus. Saya bagi 50 je cukup-cukup. Pasal apa separuh daripada Nabi? Nabi 100%. Ini 50% je. Sebab banyak benda kita tak buat. Boleh? Saya nak tunjukkan benda-benda yang kita tak buat. Yang kualiti memang turun. Okey, satu ya. Boleh? Dekat ke 9 boleh? Masa berdiri kan? Masa berdiri tuan-tuan, dalam sunnah dia, Nabi berdiri kaki lebih kurang sejengkal. Sejengkal, dua kaki. Dan jari kaki Nabi ni lurus menghadap kiblat. Macam ni. Lurus lah ni. Macam ni. Kalau tuan-tuan berdiri macam ni, okey. Macam ni kan? Lurus. Sejengkal lah lebih kurang. Untuk muslimat, kurang sikit, rapat. Tu je beza dia. Muslimat rapat. Muslimin buka sikit. Masa rokok, muslimin mengepak sikit. Muslimat tutup sikit. Sujud bersama. Sujud, muslimin buka, muslimat tutup. Itu je beza dia. Okey. Jadi, bila kita berdiri, jari kaki menghadap kiblat. Itu sunnah. Ada hadis dia. Jadi, kalau tuan-tuan macam ni, alhamdulillah. Tapi yang banyak saya tengok, dia bukan macam ni kaki dia. Bukan macam ni. Macam mana? Dia capang. Capang kaki dia. Tuan-tuan tengok kaki masing-masing lah. Tuan-tuan nak tengok. Tengok sendiri. Dia tak perasan. Dia macam tu. Capang. Macam ni. Jari ni menghadap ujung sana. Jari kaki kiri kan ujung sana. Dia tak menghadap kiblat. Patutnya menghadap kiblat lah. Yang sunnahnya menghadap kiblat. Bila buat macam tu capang, makro. Tu makro. Bila makro, turun kualiti. Dapat dah 50%. Patutnya 80-70. Jadi bila kita dah tahu, lepas ni naik. Bukan lagi 50. Naik 60, naik 70, naik 80. InsyaAllah. Sebenarnya ada kitab dia belajar sembahyang ni. Kitab. Saya mengajar banyak tempat. Tak berhabis kitab tu. Pasal banyak cakap. Ya, jadi maknanya itu satu. Yang kedua, tak apa, sebab teringat, angkat takbir. Angkat takbir dalam kitab sebut, Nabi angkat takbir, ada mana TV tadi? TV ni dia tunjuk. 3 cara angkat takbir. Tuan tengok tak? Saya tengok sekali dah, tahu lah. Dia ulang balik kan? Kalau tuan biasa tengok, ada. 3 cara Nabi angkat. Dia sebut di atas ni. Pertama, sebarah bahu. Dan tapak tangan menghadap kiblat. Macam ni angkat. Bukan macam ni. Banyak orang imam. Allahu Akbar. Makruh. Angkat menghadap pipi ni makruh, tuan-tuan. Bukan macam ni. Macam orang serendar tu. Orang sembahyang ni, orang serendar. Serah diri. Orang angkat pistol. Angkat tangan. Angkat tangan. Macam ni lah. Bukan angkat tangan macam ni. Dia macam ni. Serah tangan macam ni. Okey, saya serendar. Macam tu, macam ni. Jadi macam ni. Separas bahu. Allah. Macam ni boleh? Allah. Boleh, betul. Perempuan boleh, tuan-tuan boleh ikut. Ada 3 cara. Sebab boleh pilih 3. Itu cara yang pertama. Separas bahu. Ini yang paling rendah. Tak ada lagi rendah dah. Tapi bila sembahyang ada lagi rendah. Contoh. Allahu Akbar. Di bawah. Ada tengok tak orang macam ni? Ada. Mesti ada. Saya sebut ni yang ada buat lah. Bila sembahyang tu, salli pertama kali. Allah. Oi, bawah sangat. Saya kata, ini bahu yang paling rendah. Ini bawah ke bawah. Dah tangan ngadak bawah pula. Patutnya tengah ngadak kiblat. Makro. Sembahyang sah. Tapi makro. Kualiti turun lah sembahyang. Okey, satu. Yang kedua, angkat takbir ni separas telinga. Tapak tangan ngadak kiblat. Separas telinga. Tinggi sikit. Allah. Boleh buat. Ni tinggi. Tadi bawah. Boleh juga Nabi buat. Ni tinggi sikit. Jadi Allahu Akbar. Boleh. Sunnah. Dapat pahala. Sebab Nabi bagi 3 cara. Boleh ikut. Saya tak ikut lagi 2 ni. Saya ikut yang ketiga. Iaitu ibu jari sentuh cuping telinga. Ngadak kiblat. Jadi
Kalau saya sebab mazhab Syafi'i buat begitu, dia angkat Allah sentuh sikit. Untuk muslimin boleh lah. Allahu akbar. Boleh. Muslimat mungkin pakai telekung rapat je lah. Dia tak boleh sentuh cuping dia. Muslimin boleh. Rapat Jadi Allahu akbar. Ini. Saya ikut yang ni lah sebab Syafi'i ambil yang ni. Tiga tu je. Bila tengok cara orang angkat macam-macam, yang tengok sunnah, dia belakang. Allah. Mana ambil tak lah. Dia angkat tangan tak boleh hapus kepala, dia hapus kepala. Allah. Kepala lepas ke bawah, tangan lepas ke atas. Dia sini je, tak ada lebih lah. Satu. Yang kedua dia ada transit. Saya tunjuk ni yang biasa orang buat supaya tuan-tuan jangan buat. Ada transit pula, patutnya Allahu akbar, dia tak. Allahu akbar. Ada transit ni. Baru dia pegang. Mana datang transit tau. Orang lain pun ikut juga. Allah. Salah. Bila salah, makruh. Makruh, turun kualiti sembahyang. Jadi dah 50%. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga, yang banyak yang buat salah tu, saya kata tapak tangan menghadap kiblat. Dia menghadap shilling. Allah. Ini menghadap shilling ni. Allah. Makruh. Tengok macam khusyuk je. Allah. Rupanya makruh. Tangan tak boleh kena siling, kena kiblat. Depan tu lah. Patutnya macam ni lah. Allah akbar. Sentuh sikit atau bawah separuh bau. Ni betul. Ni boleh rendah. Allah. Jangan buat yang lain. Boleh? Angkat tangan ni tak angkat pun sah. Tapi kena ikut cara Nabi. Nabi angkat 3 cara tu. Baru dapat sunnah. Baik. Hadis yang akhir sekali. Yang ketiga. Lebih lah. Yang ketiga, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam merasa takut Allah akan mengubah kepalanya menjadi himar atau menjadi rupa himar. Himar ni apa? Kaldai. Bagus. Hadis itu sebut himar. Hadis Muslim. Rupanya orang yang sama dengan imam, potong imam, akhirat dia bangkit kepala dia kepala kaldai. Dunia tak ada. Dunia kepala manusia lah. Sebab di dunia. Akhirat tu. Ini kita takut. Peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tuan tahu kan? Ada umat Muhammad bangkit perut buncit. Ada bangkit kepala ke bawah. Jalan muka ke bawah. Kaki ke atas. Itu semua dosa-dosa masing-masing. Ada yang gunting lidahnya. Ini orang yang suka menipu, mengumpat. Ada yang cakar muka kan. Cakar elok balik. Ini dah akhirat masa bangkit tu. Orang yang tak solat, cakar muka, hantuk kepala, tu hantuk batu, pecah kepala, sakit, menjerit-jerit. Elok balik kepala, hantuk lagi. Ini azab-azab, dosa-dosa orang yang melakukan kesalahan di dunia. Termasuklah dia bangkit kepala keldai. Ini orang sembahyang sama dengan imam, mendahului imam. Jangan ini kita tak nak lah macam tu. Esok bangkit tu. Dan dalam hadis yang lain sebut pula, ini himar. Himar okey lagi lah, kepala kaldai. Ini kalbun. Kalbun apa? Adik, anjing. Betul. Kepala anjing, badan manusia. Kepala dia, kepala anjing. Ini semayang dulu, potong imam sama dengan imam. Jangan Jadi kita elakkan benda. Ini hadis-hadis yang menyebutkan amaran-amaran, pengajaran-pengajaran bagi orang yang bersolat. Sebab tu dan hadis yang lain yang akhir sekali, Nabi kata akan sampai satu zaman seseorang itu semayang tapi dia tak semayang. Nabi sebut. Apa hadis tu? Maksud hadis tu begitulah. Maknanya sampai satu zaman ya'ti 'alan nasi zamanun. Itu hadis dia. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan sampai satu zaman manusia solat ya'ti 'alan nasi zamanu yusalluna wa la yusallun. Dia solat tapi tak solat. Jadi apa maksud ni? Hadis Nabi sebut hadis ni. Maknanya dia solat cara yang salah. Dia sembahyang tapi tak sembahyang. Akan sampai satu zaman. Saya rasa inilah zamannya. Kita dah akhir zaman dah ni. Tak ada zaman lain dah. Ini zaman kita, zaman akhir zaman. Orang yang sembahyang tapi tak sembahyang. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Itu hadis. Kalau boleh jangan tuan-tuan kita belajar buat sembahyang sikit-sikit tak apa. Jangan kata asyik-asyik buat sembahyang. Ya kalau sembahyang tak betul lagi teruk. Sembahyang ni kena betulkan balik. Kita belajar balik. Boleh?
1001 soalan dalam bab sembahyang ni. Saya belum buka lagi. Buka kan pukul 12 apa balik. Boleh cukup tu Tak baca pun, tak apa. 13 rukun tak baca. Bulan depan tu. Boleh? Bulan depan tu saya cuba habiskan dan saya akan terangkan cara solat di atas kerusi. Itu penting tu. Yang itu pun ramai. Kalau kita tengok banyak tak sah lah. Cara sembahyang atas kerusi semua tak ikut kaedah. Lepas tu kita kena belajar. Wallahu a'lam. Ada soalan? Yang last. Ya. Ya. Pun tak baca. Tak baca. Kita baca surah pertama, rakaat pertama, rakaat kedua je baca surah. Kecuali lah kalau kita baca macam surah witir kan. Witir yang buat 3 sekaligus witir. Yang ketiga tu kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Boleh. Boleh baca kan. Tapi terbaik kalau 4 kita rakaat pertama kedua je baca surah. 3 4 tak payah. Tayat awal pun tak payah. Tapi kalau baca juga boleh. Boleh. Tapi tak ikut kaedah lah. Boleh juga baca. Sembahyang 4 rakaat pun Nabi jangan buat. Nabi buat 2-2. Bolehlah kutip. Orang tak kutip kan tak bawa balik. Bawa balik letak mana-mana dah hilang. Boleh Jadi sekadar tu dulu. Okey, serahkan kepada Tuan Asmadi. Soalan Bawa soalan. Okey. Ada 3 soalan Dengar betul-betul. Siapa nak hadiah jawab dulu. Susah sikit? Nak susah? Okey. Susah memang tak jawab okey. Satu untuk kanak-kanak, satu untuk dewasa. Tak ada kanak-kanak. Semua lelaki, satu soalan untuk lelaki dan satu soalan perempuan. Dan satu terbuka. Okey. Satu soalan untuk muslimin, termasuk kanak-kanak lah. Satu soalan untuk muslimat, disimpan. Dan satu soalan untuk umum, semua. Okey. Apa yang saya bincang tadi lah. Nampak? Tengok hadiah ni. Hadiah ni lumayan. Okey. Siapa nak jawab, angkat tangan. Dah habis soalan, buang angkat. Jangan belum soalan dah angkat pula. Belum soalan dah angkat. Nak jawab apa? Okey, orang yang menyamai imam sekali, apakah hukum dia? Abang depan. Makruh lagi? Dia ada lagi tu. Memang makruh. Apa yang dihilang? Pahala apa? Betul. Bagi tu mari bagi dia. Bagi tu. Tak semua dia bagi. Ingat tuan-tuan siapa sama imam sekali dalam sembahyang, maka hilang pahala jemaah. Dia tak dapat 27, dapat berapa? 1. Allah ruginya tuan-tuan Ada Saya nak bagi adil, kanak-kanak pun bagi satu lah. 3 soalan, muslimat 1, kanak-kanak 1, muslimin dah tu cukup. Muslimin dah tak payah kat tangan apa ni. Budak-budak lah. Okey, itu adik-adik. Boleh? Tapi hadiah sikit. Tuan-tuan nak bagi hadiah banyak. Derma banyak sikit kat surau ni. Boleh banyak sikit hadiah. Okey, itu adik-adik Apa tu? Apa soalan ni? Soalan susah Okey, senang. Kalau sama dengan imam sekali, hilang pahala jemaah, betul? Kalau sama dengan imam 2 kali, apa hukum dia? Bagus. Batal solat. 2, 3, 4, 5 kali. Batal. Terus bagi. Ambil. Cepat. Okey. Yang akhir, muslimat. Boleh? Muslimat. Soalan dia. Tadi dah cakap tak berulang balik. Muslimat duduk dalam tirai, betul? Muslimat nak angkat tangan tu waktu bila? Ketika mula-mula sembahyang. Bila nak angkat tangan? Ketika? Bagus. Selepas imam sebut bar, baru angkat tangan. Jangan imam Allah, kita Allah. Ambil hadiah. Betul? Saya sebut ni bukan apa, tuan-tuan pergi ingat. Terutamanya yang ambil hadiah tu ingat. Jangan dia ambil hadiah, esok ulang pula salah. Ni suami dia? Kongsi lah dia orang. Boleh tuan-tuan Jadi sekadar tu dululah. Dah ke 9 lebih dah. Sebenarnya memang panjang bab ni. Saya pernah buat tahsin di masjid negeri 3 jam. 3 jam masjid negeri. Dia orang bawa satu pangkin. Saya duduk atas tu, duduk demo. Ramai orang tengok. Muslim sini tak tahu ada, tak tahu pergi sana Ada. Boleh Jadi
kita cuba buat yang terbaik lah. Saya rasa ustaz-ustaz ngajar bab sembahyang ada kat sini kan. Cuba tekankan bab-bab yang tu lah. Biar mendalam. Boleh Sekarang tu dulu, yang baik daripada Allah. Yang lemah saya sendiri, saya mohon ampun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah perkara yang benar itu adalah benar. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya dan melakukannya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkanlah perkara yang batil itu adalah batil. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya dan meninggalkannya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami kefahaman agama. Berikanlah kami kefahaman agama seperti mana yang kau berikan kepada para siddiqin, para syuhada, para orang muslimin dan muslimat sekalian, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus seperti mana yang kau telah tunjuk kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga orang-orang beriman. Sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.